Lepas tu dia lepas minyak, dia tekan minyak balik, baru RPM dia normal balik. Macam tu lah. Owner ni cakap kan, kereta ni masa dia bawa, tengah tekan minyak, tengah orang kata cruising lah, tiba-tiba RPM dia naik, tiba-tiba dia jadi kosong. Lepas tu dia lepas minyak, dia tekan minyak balik, baru RPM dia normal balik. Macam tu lah. Nak bagi tuan-tuan senang faham, kereta ni dia jadi macam tu. Jadi dia datang dekat workshop kita, dia nak check masalah dia apalah. So memang dia datang tempat yang betul lah, sebab kita Transmatic Automotive adalah expert dalam bidang gearbox ni. Jadi memang masalah gearbox ni memang kita hari-hari hadap lah. Boleh senang cerita kan. Jadi macam kereta owner ni, lepas kita diagnose, kita buat checking, memang condition kereta dia ni ada masalah mechanical dalaman gearbox dia tu. Jadi bila berkenaan dengan mechanical dalaman gearbox ni, kita kena buat full overhaul lah. So bila berkenaan dengan full overhaul, memang kita kena bawa turun dia punya gearbox, kita kena bawa naik dekat dia punya bilik bedah dekat atas. So hari ni aku nak bawa korang naik dekat kita punya bilik bedah kat atas. Kita nak tengok apa yang rosak dekat gearbox Suprema S ni. Okay, jom ikut kita naik atas. Mari sini, kita naik atas pergi ke bilik gearbox kita. Okay, jom. So inilah kita punya bilik bedah. Okay, jadi ini adalah gearbox Suprema S tadi. So kita dah letak dekat sini. Basically sebenarnya gearbox ni kita dah siap full overhaul lah. Tapi saya nak tunjuk dekat tuan-tuan apa mechanical dalaman dia yang rosak ni. Jadi nampak tak? Ini adalah komponen utama untuk gearbox CVT lah. Mana-mana model CVT pun basically konsep dia sama je. Dia ada 2 biji puli dan juga 1 steel belt. So masalah dekat Suprema S tadi tu, dia problem dekat dia punya secondary puli dan juga primary puli. Macam tuan-tuan boleh nampak kat sini, ini adalah primary puli dan ini adalah secondary puli. So dia problem, puli ni dia tak boleh nak naik habis. Dia macam ada stuck lah. So bila dia stuck, dekat bahagian tengah puli ni dia akan cala. Masalah cala tu boleh menyebabkan steel belt CVT tuan-tuan dan puan-puan akan makan dekat sini. So dia boleh efek dekat steel belt jugalah. Basically kedua-dua puli ni masalah dia sama je. Puli dia tu main tak cun lah, senang faham kan. Jadi ini orang kata pressure punya problem. Untuk masalah puli Proton CVT ni memang kita recommend, kalau kata puli tuan-tuan tu betul-betul dah rosak, kita recommend tukar puli CVT yang baru. Sebab lagi lama tuan-tuan boleh pakai kereta tuan-tuan tu. Dan juga kalau kes macam ni memang kena tukar steel belt yang barulah. So kalau kata dah buka macam ni, of course lah kita kena full overhaul. Jadi benda yang kita tukar dia punya primary puli dan juga secondary puli, kita tukar dia punya steel belt yang baru, dan juga kita tukar dia punya O-ring set. Ni basically O-ring ni getah. So getah ni ada jangka hayat dia sampai masa kena tukar. Dan dia punya clutch plate ni pun ada jangka hayat dia sampai satu masa dia akan haus ataupun dia akan terbakar, dia akan habis lah, senang cerita. So clutch plate pun kena tukar. Dah dalam full overhaul kan, kita buat sekali dia punya wear and tear untuk gearbox. So untuk tuan-tuan kat luar sana, kalau ada masalah gearbox, boleh hubungi kami di Transmatic Automotive, Seksi 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat saja kita cuti. Kita adalah spesialis membaik pulih gearbox pada pelbagai model kereta. Okay, jangan lupa roja kita orang.